Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ni merupakan minggu hari lahir Cik Ros. Tahun ni Cik Ros tak buat majlis besar-besar, tak pernah pun buat majlis besar-besar. Biasanya akan sambut dengan anak-anak sahaja. Tapi kali ni Cik Ros memilih untuk memasak dan berkongsi rezeki dengan menghantar makanan ke surau yang berdekatan. Semoga sedikit usaha ini menjadi amal yang bermanfaat. Hari ini Cik Ros sediakan beberapa menu, antaranya adalah rendang ayam, gulai rebung bersama daging. Juga ada urap pucuk betik bersama toge dan kuih kari pap. Disebabkan banyak kerja yang perlu dibuat serentak, Cik Ros tak sempat nak rekam setiap menu satu persatu. Di dapur memang begitulah keadaannya. Sambil masak satu lauk, kena siapkan lauk yang lain juga supaya semuanya siap mengikut masa yang ditentukan. Walaupun tak sempat tunjuk semua proses, Cik Ros harap dapat berkongsi sedikit suasana di dapur hari ini. Bagi Cik Ros, bukan hasil rekaman yang paling penting, tetapi niat untuk menyediakan makanan dengan sebaik mungkin. Semoga semua yang menikmatinya rasa gembira dan kenyang. Setiap kali dapat peluang berkongsi rezeki macam ni, Cik Ros rasa sangat bersyukur. Hari lahir bukan sekadar bertambah umur, tetapi menjadi peringatan bahawa masa terus berjalan. Mudah-mudahan setiap tahun yang Allah beri dapat diisi dengan perkara yang memberi manfaat kepada orang lain. Di kesempatan ini juga, Cik Ros mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan My Kitchen, sama ada di TikTok, YouTube ataupun Facebook. Dan juga kepada customer-customer My Kitchen yang berdekatan. Sokongan semua amat bermakna bagi Cik Ros. Semoga makanan yang dihantar ke surau hari ini menjadi asbab pahala yang berkekalan. Dan juga Cik Ros doakan semua yang menonton video ini diberikan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dimudahkan segala urusan. Kalau ada rezeki yang lebih walaupun sedikit, marilah sama-sama kita belajar berkongsi. Tak semestinya menunggu hari istimewa, bila-bila masa pun boleh. Marilah kita sama-sama cuba menjadikan amalan bersedekah sebagai satu rutin. Tidak semestinya dalam jumlah yang besar, mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, mengikut kemampuan masing-masing. InsyaAllah, setiap rezeki yang Allah kurniakan akan menjadi lebih berkat apabila dikongsi dengan orang lain. Semoga Allah menerima setiap amalan yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan, memberkati rezeki yang kita miliki, meluaskan lagi pintu-pintu rezeki yang halal, serta mengurniakan kesihatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kerana menemani Cik Ros sepanjang video ini. Jika sahabat-sahabat semua suka video seperti ini, jangan lupa tekan like, tinggalkan komen dan subscribe supaya tak terlepas perkongsian seterusnya daripada My Kitchen. Kami di My Kitchen bukan saja berniaga, kami berkongsi rezeki, berkongsi ilmu supaya bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.